Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rupiah Nurfeda. Saya di sini bersama Alia Batrisha dan Ustaz. Ustaz Amin. Okay. So hari ni kita nak bincang pasal topik yang agak kontroversial sikit lah. Iaitu stereotype dalam kos. Saya mulakan dengan diri saya lah. Saya sebagai kos NCOM memang dapat banyak sangat stereotype. Kalau you, Batrisha? Saya kos band. So kira macam banyak jugalah stereotip yang boleh kata sama dengan budak NCOM macam Afrina. Ya, sebab kami berdua English. Yes. So apa yang kami go through tu similar lah. Sebab kita orang dua English. So bila English je, Diorang tanya, kenapa nak belajar English? Kan dah belajar English dari kecil. lepas tu Kenapa kena ambil English dekat universiti? Betul. Diingatkan English tu kita belajar macam mana nak cakap, ingatkan kita belajar English tu macam belajar he, she, belajar grammar basic je. Tapi bukan, it's more than that. Dia lebih dalam lagi. Betul? Apa pendapat Ustaz dalam benda ni? Okey, sebenarnya kan stereotype ni kita ada banyak lah perspektif sebagai guru dan juga perspektif sebagai pelajar kan. So kita going through to attitude dululah kan, attitude. Jadi sebenarnya ada orang sama yang claim okay, so kita UIA ni ada banyak course kan. Kita ada English, English communication, kita ada Arabic communication, IRK, medic, pharmacy and so on. And sebenarnya memang setiap course tu dia ada attitude yang tersendiri lah sebenarnya kita tengok. Dan someone, mungkin anonymous, I don't know. Okay, dia orang akan cakap kan, okay, kalau HS ni, dia ni, too friendly. Betul. Budak law dia macam agak arrogant lah, arrogant sikit kan. Dengan baju hitam, tudung, baju putih, hitam putih. So agak arrogant. So kita tengok kalau medic ni very nerd. Sorry dengar. Betul kan? Okay, jadi introvert. Yes, very introvert. Sebenarnya tak jugalah. Kita tengok perspektif kan, macam saya mengajar. Kita boleh tengok attitude pelajar dalam kelas ni berbeza-beza. Kita akan tengok, okay, kalau art student and science student memang totally different lah. Okay, kalau biasa art student kita tengok course apa kan. Tapi biasanya kalau course yang campur-campur dalam kelas, especially perempuan, dia memang tak akan bercakap antara satu sama lain. That's normal. Yeah. Biasanya dia orang buat hal masing-masing. Ada juga pernah dapat satu course batch yang sebelum ni lah, yang dah graduate CFS. Dia course HS, tapi dia orang berlainan section, dia orang masuk, dia orang tak bersembang. Kenapa tu? Ya, memang biasa dalam band biasa macam tu. Dia orang memang tak bersembang langsung. Tapi NCOM lain. NCOM kalau kelas je memang social. very chaotic lah. Boleh dikatakan kami social butterfly lah. Ya, sangat social. Dan kita rasa energetic lah untuk mengajar kelas tu kan. Walaupun sometimes macam, okay, layan je lah kan. Tapi kita seronok nak mengajar. Betul. Kalau macam kelas band sebenarnya mungkin dia orang macam pemalu sikit lah kan. Pengalaman kelas yang sebelum ni, sebab tahun ni tak ada yang mengajar band. So dia orang macam senyap sikit kan. Tapi kalau budak lelaki senang. Budak lelaki ni course apa pun kita senang nak mengajar sebab dia orang happening lah. Kecuali kalau budak yang science ni dia macam orang kata apa, science kalau datang kelas ni dia macam malu-malu sikit lah. Tapi kalau kita dia responsif saja, dia tak adalah malu sangat. Okay, sebab tu attitude dalam kelas kan. Kalau macam budak law memang kita tahu lah. Non-stop gossiping. Kadang masuk kelas kan, ada ustaz tengok tak kan, dia nak ajak kita bergosip. Cakap korang tak belajar kau nak gosip. Itu biasa kita tengok attitude lah. Tapi kalau general kita boleh tengok art student dengan science student ni, apa beza dia punya attitude dalam kelas, cari dia orang datang nak belajar tu. No offense, saya pun daripada art student kan, maksudnya kita bukan pengkhususan dalam bidang sains. Ustaz ambil apa tu? Degree Quranic Studies. Quranic Studies. Ya, SPM Science Student lah, tapi degree Quranic Studies. Bila pelajar masuk kelas, biasanya kalau science student say, okay, kelas tilawah ni kan datang belajar tajwid, baca Quran kan. So kalau science student ni, lepas dia baca dengan kita tasmid, dia akan duduk kursi, dia akan sambung bacaan. Yes, dia akan terus buat preparation untuk next session punya kelas.
Tapi kalau budak arts, Bagusnya. Terkejut ya Afrina. Macam kita shock sikit. kan? Itu attitude dalam kelas dia lain. Like kita boleh beza ni student science. Tapi kalau art student, lepas habis dia tasmat tu, Betul. betul kan? Macam, Ustaz, saya nak Malu keluar juga boleh? dapat satu Tapi sebab macam, daripada biar dia on my phone, tak apalah siapa nak baca boleh keluar kelas. Senang kan? Kita pun tak adalah sakit hati sangat. Jadi, tapi itulah attitude dalam kelas lah. Tapi macam mana kalau dekat mahalah, korang berkawan? Ada berkawan dengan lain-lain course ke ada? Kalau ada, macam kalau saya macam masuk dalam klub-klub lain, so jumpalah dengan orang yang dari course lain juga. Okay. So nak katakan memang apa yang stereotype tu boleh dikatakan almost 60% betul lah. 60% Most of it betul. Memang ada macam kalau budak medik dalam, saya kenal seorang ni, dia medik and dia macam memang nampak lah nerd-nerd dia bila nak cakap dia malu-malu. Lepas tu bila macam kalau HS dia macam outgoing juga sebab HS kan dia budak communication juga. HS dia agak extrovert lah. Extrovert I would say. Kalau Ben ni Batrisha macam mana kawan-kawan? Sama jugalah macam Afrina. Saya banyak join club macam CMC. CMC tu apa? Creative Multimedia. Creative Multimedia, okay. Citra. Dia memang banyak bercampur course lah. So boleh tahu yang stereotype yang orang pernah cakap memang sesuai lah. Sesuai dengan apa yang kita nampak sendiri. Tapi itu dari segi positif side kan. Kalau dari segi negatif yang saya nampak dalam stereotype ni, Ustaz tahu tak pasal kes yang dia ambil Islam tu? Okay, okay. Dia ada cakap pasal dia, seorang insan ni berkata bahawa yang macam meskom, teater, kos meskom, kos muzik ni macam tak pandai. And saya sangat disagree dengan statement tersebut sebab saya pun masuk club teater and saya one of communication punya course punya ni kan, student. So bila dia cakap macam tu saya macam terkilan. So tak sepatutnya dia kata begitu sebab tanpa art kita tak akan ada macam this entertainment, tak ada pembaca pemberita semua kan, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya course communication ni sangat luas lah, especially nowadays kan. Kita tengok sekarang semua live host, everything live kan, semua tu communication. Kadang kita nak buat sales pun kan ada orang communication. Jadi communication is very wide lah dia punya specialty kan. Sama juga macam kau belajar linguistik kan. Macam kau belajar language, kau belajar apa dik? Betul. Diorang dah tahu tanpa orang bahasa siapa nak terjemah buku-buku yang diorang belajar tu. Betul. Kan kita nampak macam remeh-temeh kan, tapi yalah kau akan belajar degree ilmu translation semua tu lain lah, tak sama lah macam apa yang what people orang expect. Yes, sebenarnya lebih lah. Sama lah kita orang belajar kos agama. Kau nak kerja apa nanti graduate. Betul. Tapi kalau by statistik memanglah kita tak nampak sangat peluang pekerjaan. Tapi ada okey je. Kita boleh switch to another field kan. Yang berkaitan dengan kita punya apa kita belajar sebab lah. dia luas kan. Dia luas sebenarnya. Tapi yang pasal isu DMA tu, saya pun disagree lah sebenarnya kan. Walaupun ada some point yang saya rasa betul. To be honest, like macam theatre and music, macam for me lah, dia tak perlu pun nak ke degree. Tapi kita tak tahu. Sebenarnya kita kena tengok balik apa yang dia belajar. Kan? Tapi at some point kita tak boleh nak kata macam tu. Sebab macam kita tengok dekat seni, Istana Seni Kebudayaan semua tu kan. Yang buat teater semua tu, geng-geng budak-budak teater semua juga. Itu jugalah, adalah keperluan dia. Tapi dia tak boleh nak pukul rata lah. Dia tak boleh pukul rata. Sebab kalau macam dia nak cakap pasal course theatre or music tu, pandangan saya lain pula. Perspektif saya macam production kat Malaysia sekarang, macam siapa yang masuk dalam bidang teater ni, diorang dah maju besar, lagi berjaya lah. So saya respect orang-orang yang betul-betul go through that. So dari segi macam kita tengok lepas graduate tu, apa orang kata, produksi filem kan. So dia akan berubah lah. Dia dulu mungkin dia macam ni, tapi budak graduate theater dia macam ni. So ada je kebaikan dia. Cuma dia tak perlu nak keluarkan pendapat, meluarkan statement tu kan. Yes. Dan dia tak perlu nak bagi statement yang very sensitive. Betul, sangat very sensitive. Dan kita tengok
stereotype budak-budak lain kan? Apa korang rasa yang stereotype yang korang boleh tengok? Yang okay, tak apalah, saya mula dulu. Kita tengok kan stereotype yang zaman sekarang tengok based on course kan. Contoh, sebabkan saya bidang agama, kita tengok orang bidang agama lah kan. Orang bidang agama sekarang dia tak macam dulu dah. Mungkin sekarang Gen Z dia lain tau. Okay, kalau macam zaman dulu, orang bidang agama ni kita cerita yang baik-baik dulu lah. Baik-baiknya dia orang memang masuk bidang agama sebab memang dia orang nak belajar agama. Dia orang nak belajar bidang agama. Adalah beberapa yang macam UPU bagi, so belajar je lah. Tapi budak sekarang, friendly speaking, setengah budak tu dia rasa dah, aku tak boleh ke mana, masuk bidang agama. Aku tak boleh ke mana, aku masuk bidang agama. Macam last choice. Last choice. Yeah. Kan? Kan kita sepatutnya belajar ikut passion kan. Jadi kita tengok so dia akan effect pada attitude lah. Contoh kita tengok kan macam budak sekarang dengan budak dulu, perbezaan budak sekarang yang belajar course agama ni, kita kadang kita tengok secara personality ataupun dia punya dress code tu, kita tak tahu dia belajar agama. Kan kalau macam orang dulu belajar agama mesti kita nampak yang so called macam ustaz-ustazah, ustaz kan penampilan dia. Tapi sekarang dia orang dah tak berapa ambil kisah pasal tu. But the good thing is budak-budak zaman sekarang dia orang tak judge. Dia orang tak judge. Okay, kau belajar kuasa agama, kau pakai macam ni, biar betul, tak ada. Itu bagus budak Gen Z sekarang. Saya rasa macam Saya rasa sama je. Sama. Saya rasa still ada. Still ada. Macam dengan janjian ustaz. Kalau orang dengan janjian kita orang, memang they would actually say that. Oh ya. Tapi diam-diam je lah. Dekat belakang. Belakang lah. Aku tak belakang lah. Macam kenapa dia belajar apa, kenapa pakai dia macam tu? Tapi sepatutnya dia orang belajar agama, dia orang sepatutnya menampilkan yang sepatutnya lah. Tapi orang tak tahu, mungkin budak sekarang macam, wah aku tak nak hipokrit, aku tak nak berlakon baik. Dia bukan kita nak kata hipokrit, dia macam kau memang kena zahirkan yang baik-baik. Kau memang kena zahirkan baik. Yes, supaya orang lain nampak pandang tinggi lah untuk yang belajar bidang agama. Tapi saya rasa rasanya sekarang macam kurang lah pada judge. Dan orang sekarang minta maaf cakap lah kan, macam kalau orang dulu yang belajar agama dia agak judgemental. Judgemental macam mana tu? Orang, kenapa kau tak solat? Kau minta Tuhan, kau tak aurat sempurna, kau tutup aurat. Kan, ini kan minta Allah. Kau nak melawan siapa? Tapi budak-budak sekarang mengajar agama, dia orang lebih soft. Dia orang macam apa? Dia lebih pada encouraging. So this is a process. Kalau nak nasihat, doa slow. Tapi betul lah kita kena slow kan. Tapi dia ada positif and negatif lah kan. Ya, betul. Perbezaan. Setengah orang boleh terima advice dengan cara baik. Setengah orang boleh terima hanya dengan teguran yang kasar. Ya, betul. Kan, kalau saya lagi suka orang yang soft, lembut-lembut, cakap-cakap dengan saya. Baru saya macam, okay, nanti saya akan reply slow-slow apa yang patut dibuat. Sepatutnya macam tu lah kan. Sepatutnya macam tu lah supaya orang tak rasa rigid sangat. Kadang orang rasa rigid susah juga. Tapi korang macam so far, okay, dekat CFS kan. Okay, so perspektif korang, roommate sama course ke? Roommate lain-lain. Saya lain-lain. Lain? Kau ni lain juga? Kalau kelas ada campur? Kelas tak ada. Memang semua NCOM. Walaupun QL? Kalau campur. QL campur. Ada campur, tengok attitude kawan-kawan korang dalam kelas macam mana? Saya tak campur tapi kena campak. Saya campak. So macam saya seorang je kat situ, yang lain daripada yang semua orang. Saya macam last sem, saya dengan engine. So macam mana attitude engine dalam kelas? Dia macam vibe dalam masa sekolah mendengar dengan kawan-kawan macam tu. Okay, kalau macam Batrisha macam mana? Saya sama juga, engine juga. Time tu sem 1. Kau macam kelas sekali je? Tak, saya tak faham nak. Tapi cara cerita macam kelas sekali. Kita orang nak dapat juga sebenarnya. Kena campak juga. Kena campak juga dalam kelas QL engine 916. And dalam kelas tu memang semua lelaki. Hafal lah. Lelaki? Semua lelaki. Kita orang bertiga je perempuan. 3 orang je perempuan. Semua lelaki. Jadi suasana kelas tu lively lah. Ustazah dalam mengajar memang kelas hidup lah. Kelakar kan. Semua orang kalau seorang buat joke, semua yang gelak. Sama lah. Semasa lepas dia dapat kelas engine. Kelas dia seronok. Walaupun kelas dia
perempuan dia tak adalah malu-malu kan. Dia macam kelas tu hidup lah. Kita rasa seronok nak mengajar kan. Tapi kalau kita masuk kelas yang sedih kan. Tengok sedih bangun, datang kelas pagi-pagi. Kau ni dah bangun tidur ke belum sebenarnya kan? Kan macam jasad di kelas, perut dekat katil. Betul. Ya, kelas hari memang macam tu. Maybe hari Isnin kot tu. Rasa Yang tadi kelas pagi. mungkin lah Monday Blues orang kata kan. Blues, Tapi itulah tengok perspektif student berbeza sikit kan. Tapi baru ni macam dengar cerita yang orang kata HS over friendly with the engine red flag. So what's your opinion? Sebab saya tak personally kenal ramai sangat budak enjin lah. Adalah kenal beberapa. Tapi untuk mengatakan terus yang diorang ni red flag is tak patut lah from myself. Sebab saya tak ada personal experience tu sendiri nak kata budak enjin red flag. Saya tak ada personal experience. Okay. Tapi from what I hear is yes, yang diorang red flag. But I'm not sure because saya tak pernah experience kan. Kenapa dia orang kata red flag? Baca macam tu? Saya ada kawan lah dari course engine ni. Macam? Dia memang ramai orang tanggapkan dia sebagai red flag. Sebab dia terlalu friendly. Ya. Orang punya tanggapan red flag tu friendly tu. Red flag sama dengan friendly. Dah tu dia orang macam mana? Itulah macam pelik juga. Bila tak friendly cakap tak kawan pula kan. Kenapa orang friendly nak dicakap nak dilabelkan sebagai red flag? Orang nak berniat baik je. Saya rasa Kenapa pelik sekarang betul. Saya rasa red flag tu macam sepatutnya macam mana red flag tu? Red flag ni rasanya kita tengok first attitude dia kan. Attitude biasa dia macam ego, selfish. Nonchalant boleh tak? Nonchalant macam mana? Tak faham lah. Nonchalant tu dia macam buat tak indah. Macam mana nak explain Macam mana nak explain? Dia macam tak kisah. Apa-apa berlaku dia tak tenang. Macam tu lah. Dia macam chill guy tapi nonchalant yang tak ambil kisah. Sepatutnya you should care about it. Tapi dia tak ambil kisah pasal tu. Itu red flag sebenarnya. Red flag kan? Red flag. Nonchalant is red Dia flag. macam tak dia macam tak alert dengan keadaan semasa, betul? Dia tak setuju pula. Dia tak alert dengan apa yang berlaku dengan sekeliling dia, kan? Sepatutnya dia kena ambil tahu jugalah. Bukan kipoci lain kan? Kipoci lain. Dia macam apa opposite. Kipoci dia nak apa kata apa? Dia nak Jenazah kan? Dia satu dia nak menyebut, so dia nak beritahu orang lain. Itu kipoci. Ambil tahu dia macam ada ni. Okey. Itu yang orang panggil makcik kipoci kan? Ya. Orang label. Sekarang makcik bawang kan? Makcik bawang. Makcik bawang. Sejak PKP orang panggil makcik bawang dah. Dulu kipoci lah. Dulu kipoci. Sejak PKP orang start panggil makcik bawang. Tak pun macam saya orang utara, orang panggil CNN. CNN apa tu? CNN ni kipoci lah. Kipoci CNN. CNN SC huruf C CNN. Sebab rasa dia stand macam ada macam cerita, bukan cerita, satu channel, rasa channel yang luar negara macam tu kot. So macam gossiping, cerita pasal orang gitulah. So panggil CNN. Itu zaman kecil-kecil dulu lah. Sekarang tak sure dah ada lagi tak channel tu. Alright, fucking. Gitulah. Tapi apa pun sebenarnya stereotip ni dia tak patut berlaku lah. Sebab dia stereotip macam mana, dia tak semua benda yang negatif kot. Sebab kita kena tahu personally orang tu macam mana kan. Sebab orang lain-lain kan. Ya betul. Macam kalau cakap pasal stereotype, pasal negeri. We all know orang kata, bukan saya kata, orang kata Kelantan ni red flag. Tapi saya ada je ramai kawan Kelantan yang sangat baik dengan saya. Macam very nice to me. Sangat tolong menolong. Kawan kata harmoni. Baca ada orang kawan Kelantan juga ke? Ada, okey. So far okey. So far okey. Memang dia stereotype tu, dia tak apply ke semua orang lah. Betul. Saya pun pengalaman daripada zaman study sampai bekerja, ramai je kawan-kawan Kelantan. In fact, kahwin pun kawan Kelantan. Oh ya ke? Ya. Kawan Kelantan, alhamdulillah semua baik-baik je. Baik, tak seperti apa yang orang cerita kan. Ya, sangat betul. Dulu masa orang belajar macam kau masuk U, hati-hati lah orang Kelantan je, orang Kelantan macam ni. Macam, Betul. tak adalah kawan sekolah ada je orang Kelantan okey je kan. Tapi tak tahulah macam mana stereotip orang Kelantan ni tak elok. Orang Kelantan ni tak elok. Kan dekat Twitter, kau main Twitter ke X? Budak sekarang rasa main juga kan? Untuk
mental health tu saya tak main X. Okay. Dekat X tu sangatlah orang suka kutuk Kelantan. Betul. Sangatlah. Memang banyak sangat stereotype. Sebab tu saya macam orang banyak bercerita luar kat situ yang benda negatif. So dia akan membawa impact yang negatif kepada Mental health. pemikiran saya. So saya pun delete. Actually X dulu tak macam tu tau. Ya, betul. X dulu zaman saya sekolah dulu, kita macam diary. Orang baik kan. Dari online macam hari ni kalau jalan-jalan dengan family, ada yang orang baik tu ini. Sekarang dia dah jadi macam tempat siapa terpaling. Ya. Terpaling bijak, Terpaling terluka. Terpaling tersakiti. Semua ada. Ada orang akan kecam. Itu tak best lah. Netizen kan. Netizen ni memang tak boleh duduk saja. Dia banyak masa kosong. Selapan dia banyak sangat. Orang panggil apa? Keyboard warrior. Keyboard warrior. Warrior. Account fake kan. Fake account. Komentar apa-apa. Bila orang panggil depan-depan, buat fake account kan. Macam mana pula stereotype korang dengan lecturer kat sini? Ada ke? Lecturer. Kalau lecturer Arab, dia mesti scan. Kalau English, bawa tekan scan. Ada ke? Contoh. Untuk lecturer, by umur lah. Umur. Yang saya pernah dengar kalau lecturer, kau kena hati-hati kalau dapat lecturer tua. Lecturer, bukan lecturer tua lah, lecturer berumur orang kata. Lecturer berumur ni macam dia baca slide je. Tapi personal experience saya dapat ustazah UI, ustazah, lupa nama dia. Tapi ustazah tu sangat baik. Ustazah Asia? Ustazah Asia, Ustazah Asia. Ustazah Asia Nur Aling. Dia sangat baik, dia sangat macam, dia tunjuk lah macam mana sesuatu nak buat assignment tu, dia tak leave you lost. Orang kata. Batisha macam mana? Dia memang diorang macam kata hati-hati dengan lecturer yang berumur. Nanti diorang Mudah bagi fail. Bagi fail senang. Senang bagi fail. Nanti nak cari markah susah, kena based on buku dia punya jawapan. Tapi saya dapat Ustaz UI 1, Ustaz Syauqi, dia memang engaging lah dalam kelas. Betul? Actually saya pernah join satu program MRC Talha kan, Kuantan. Saya pernah Kuantan. Diorang jemput Ustazah Asia lah untuk Anissa kan, cerita pasal hukum hakam perempuan. Actually dia punya talk very interesting lah. Betul. Dia pandai engage dengan generasi sekarang kan. So dia tahu apa joke yang kena dengan budak sekarang without insulting. Just macam okay je. Cuma orang pengalaman dia dengan ustaz tu tua, tiba-tiba dia stereotype semua. Tapi zaman kita belajar pun sama je. Oh ya ke? Sama. Okay, zaman kita belajar, kalau dapat lecturer Melayu, susah nak A. Kalau dapat foreigner, senang nak A. Ustaz belajar kat Gombak. Tak, Usim. Cik Usim. Usim bukan Gombak lah. Tapi itu stereotype budak Usim lah. Lepas tu, budak kuliah kita orang, okay, kalau dapat lecturer Arab, senang nak A. Contohnya kan, kalau dapat lecturer Melayu, susah. Tapi hakikatnya macam sama je kan. Ada sekali tu satu Sam dapat lecturer orang Philippines. Jadi dia dengan macam accent dia lah kan. Dia cakap English pun faham. Cakap Arab pun tak faham. Cakap Melayu baru faham. Sebab dia punya accent dia tu lain sikit lah kan. Dia bunyi Philippines. Jadi kita tak boleh jugalah. Kita kena go through personal lah. Dia tak boleh nak terus pukul rata. Tu kalau macam dengan Ustazah Asia tu, masa UI 1 dengan lecturer lain. Time tu saya kurang minat UI 1 sebab dia banyak macam more to fakta and I'm not a fakta girly. Lepas tu kalau macam masa UI 2 dengan Ustazah Nur Asia tu, saya macam fell in love dengan UI 2 ni. Sebab cara dia bercerita tentang langit tu, saya macam, wah, indahnya ciptaan Allah ni. Saya macam tersentuh hati. Bila dia cakap macam, you tengok awan semua pun, you dah macam kira dah beribadah kepada Allah. So saya macam, betul juga kenapa tak pernah terfikir sebelum ni? Kan, kita rasa ketenangan, kebesaran Allah. Cara dia cakap very soft spoken. Saya rasa macam cakap dengan mak saya. Faham? Macam tu. Okay, jadi kita back to stereotype course kan? Stereotype course. Kalau kita nak tengok dalam kelas kan, dalam kelas juga, pernah je mengajar pada AED. Stereotype AED memang mana-mana je orang cakap, okay, dapat AED, hati-hati, dia orang tak datang kelas. Ya ke? Saya tak pernah dengar. AED saya tak pernah dengar. AED itulah stereotype kan. Kalau kalangan lecturer ni, AED
sebab kita orang subjek macam selpet kan, selpet tilawah English Arabic kan. Biasanya dia orang tak masuk kelas. Tapi memang ada lah tak masuk kelas. Macam kelas tilawah sebelum ni, Ada tu macam majority ke minority? dia tak ada satu kelas tu kalau dapat sebab tilawah 10 orang. So yang problem tu 3-4 orang. Agak apa yang menyebabkan diorang ni tak datang ni? Sebab AD ni diorang banyak tugasan dan tugasan diorang sangat complicated. So tapi kita tak membenarkan perkara itu. Macam sibuk mana pun kena datang kelas. Macam that is not an excuse for you. Sebab kawan-kawan ni boleh datang, so you should come to class lah. Betul. Tak patut lah. Tu kalau AED. Kalau HS ni tengok sebenarnya. HS ni kalau dia campur course lain, dia memang auto introvert lah. Betul. Tapi kalau dia dengan geng dia, wow, very chaotic class tu. Ya, sangat. Dia memang sangat talkative lah. Walaupun in fact kadang dia orang macam malu-malu sikit, tapi dah minggu ketiga, keempat tu dia orang baru macam mula berani untuk tanya soalan, untuk apa-apa kan. So korang setakat ni tak banyak bercampur course sangat lah kalau kelas tu. So go through dalam club, society, semua tu dia kan. Kalau masa Ustaz pula, kan dari masa Ustaz mula masa CFS, Ustaz masuk CFS bila? 2023. Okay, baru jugalah. Baru jugalah. Masa mula Ustaz ni, apa yang Ustaz expect? Macam mesti Ustaz ada stereotype juga kan? Macam, saya takutlah kot ada kawan-kawan yang macam, you know. Firstly, CFS, to be honest, tak ada apa-apa expectation lah. Tak ada apa-apa. Cuma expectation untuk pelajar tu adalah, tapi itu tak apa, itu lain topik lah kan. Expectation untuk datang kerja memang datang dengan kosong lah. Tak expect, dan datang sini Alhamdulillah memang fall in love lah CFS. Alhamdulillah sangat dia tenang, suasana dia kan, kita celah-celah hutan. Mahal lah the best kan. Betul. Mahal lah besar. Mahal lah bilik walaupun share tapi sendiri punya tempat tu Compartment, selesa lah kan. Lepas tu facilities yang ada dekat CFS mencukupi lah. Sesuai untuk pelajar saksi. Actually CFS ni dia dah macam satu campus degree untuk universiti lain tau. Kau mainkan korang masuk 5,000 kan, 5,000 tu macam satu itik degree untuk universiti lain. Ya ke? Ya. Mahal juga ya. UKM satu itik 5,000 lebih degree. Korang dah satu level kan. Jadi sebenarnya CFA besar sebenarnya. Sangat besar. Yeah. So nak pergi dari mahal lah ke kelas pun agak jauh ya. Kan rasa lah jauh tu. So janganlah. Kelas berapa kilo? Yang ni lagi lah dari mahal lah Biruni. Ujung sana kan. Hujung dunia. Kena gerak 40 minit lagi awan. Yes. Kalau sampai tu kadang-kadang ada kelas, pelajar datang kelas tu berpeluh Berpeluh. Kena bawa kipas. Yes. Datang semua. Walaupun begitu make up dia tak cair. Betul. Anti badai. Lagi satu stereotype. Yang saya bila cakap pasal makeup, kalau pasal makeup ni yang saya pernah dengar and saya nampak sendiri ialah course TMG tourism. Saya nampak diorang punya makeup tu memang sangat anti badai lah. Memang makeup diorang sentiasa ons. Yeah. Saya suka. Lepas tu saya pernah dengar juga ada lecturer, dia tanya dekat classmate saya, dia tanya, korang tak pakai makeup ni? Korang course apa? Course band. Patutlah. Biasanya kalau pakai makeup tebal-tebal ni budak TMGT. Yang betul kan tu. Tak pernah dengar lagi. Sebab setakat ni dapat student yang datang kelas. Biasanya kelas perempuan ada je yang makeup tapi tak tebal lah. Ya macam biasa-biasa. Biasa just touch up. Tapi sebelum ni kan dapat yang betul-betul full face makeup Ncom. Ya ke? Ya. Sekarang ni. Ncom. Dia memang setiap minggu datang kelas dia memang betul-betul full face makeup. Dan dia setiap selamat. Saya awal-awal SEM je. Lepas tu saya tak rajin dah. Dia memang betul-betul. Memang macam nak tunang, nak pergi event. Dia memang rajin. Tapi kelas lambat lah. Dia buat 20 minit. Tak Ustaz, saya pergi lambat. Lambat ke kau makeup? Aduh. Jadi itu. So nak atas stereotype makeup ni tak juga kot. Sekarang zaman sekarang budak-budak sekarang pandai makeup kan. Beza lah. Zaman kita orang belajar dulu, kalau satu kuliah tu ada 100 orang, hak makeup tu berapa orang je. Kan sejak PKP ni kan, TikTok semua. Jadi orang sekarang dah pandai makeup. So dah perubahan, peralihan zaman lah. Itu beza dia lah. Cumanya tak tahu, satu yang saya tak suka lah kan. Kalau budak datang kelas ni, dia pakai perfume terlampau kuat. Memang ada. Biasa kelas pagi lah.
Nak bagi kau orang bersiap kan. Lagi-lagi Ya. pakai apa? Bath and body works. Buka je pintu boleh tidur dah. Ya ni naik tangga pun dah macam, weh kuat betul ni. Kalau budak lelaki, okey lagi lah sebab diorang ni lelaki kan. Orang lelaki lelaki jarang lah kelas yang semerbak ni. Biasanya perempuan. Biasa perempuan lah. Kalau lelaki kelas pagi datang, kamu lepas baru tidur Ustaz, saya lewat Ustaz. Rambut tak sikat kan datang kelas pakai kopiah ni. Kenapa pakai kopiah ni? Tak sikat rambut. Ya Ustaz, saya lewat. Lelaki gitu. Lelaki dia gitu. Perempuan, dia kena presentable. Ya, betul. Betul, setuju. Perempuan mungkin dia rasa insecure kot kan nak jumpa orang. Perempuan kan selalu gitu kan. Padahal okey je sebenarnya. Tak ada apa pun. Sebab apa orang kata first impression kan. First impression. First class. Cuma jangan terlampau ni sangat lah kan. Sebab kita datang untuk menuntut ilmu. Ya, betul. Kita bukan datang untuk bersanding kan. Sederhana, okey lah. Sikit-sikit cukup lah. Kalau nak make up, batu-batu, okey event, convo, kita make up lah kan. Convo. So far budak CFS okey je. Cuma stereotype tu kita tak patut lah kan nak sebarkan kepada orang lain. Kalau kita rasa macam tu, just kita je. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Sebab tak semua orang seperti stereotype yang kita dengar tu sebenarnya. Sebab masing-masing pun orang lain-lain. Ya. Karakter orang lain-lain. Ya, betul. Cara orang, cultures and, namanya, kita belajar dalam ITC tu. Environment Environment orang membesar tu. lain betul. Supaya culture and environment tu yang dia membentuk kita sebenarnya kan. Betul. Jadi And values lain. yes, this is setiap course sebenarnya ada good and bad side lah kan. Satu lagi ni penting kan. Kalau course English melibatkan linguistik ni, mesti orang cakap ramai selih-selih. So what do you think? Tak juga. Kalau hasil Tak juga. Dekat dalam course English ni, setakat ni lah yang kita orang experience. Tak ada juga yang serius-serius ni. dia Course lain lah. Kalau macam English punya course ni, I would say banyak stereotype tentang, ambil English. Nak jadi apa? Jadi cikgu. Itu. nak ambil English, nak jadi teacher ke? Itu je diorang punya stereotype. Tapi kalau macam Tak marah lah. faham sebab dia orang rasa macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau biasa kan kalau stereotype yang untuk gen kita orang ni, English, law, biasanya budak-budak selil lah ramai kan. Tapi setakat ni kelas tengok alhamdulillah lah okey je. Cuma kalau macam kita nak kata orang tu lembut, kadang kita tak boleh nak salahkan dia kan. Macam kalau kau lembut biasa okey, tapi kalau kau nak jadi perempuan itu tak okey. Ya, betul. Tak okey kan. In fact kadang budak diorang ni yang jenis lembut-lembut sikit, diorang sangat peka lah kan. Diorang datang kelas awal, on time. Bagus lah. Biasa diorang bagus. Biasa diorang beradab. Kita rasa seronok lah. Tapi kalau dia beradab tapi kalau dia macam perempuan kan, macam pakai baju seluar palazzo perempuan, ada je student macam tu kan. Course yang lain-lain lah. Kadang dressing tu macam perempuan. Kadang geram jugalah, tak sepatutnya lah kan. Tapi kalau dia lembut, biasa-biasa okey je, tak ada masalah. Sebab itu personality dia. Betul. In fact orang macam tu dia sangat beradab dalam kelas. Sangat beradab. Dan dia bagus. Dia punya performance pun okey dalam kelas kan. Pay attention segala bagai lah. Itu stereotype. So kiranya korang tak jumpa sangat lah kan macam tu. Dan course korang tak adalah cakap. Kurang. Alhamdulillah lah kan. Good thing lah. So apa lagi yang korang rasa stereotype yang korang rasa tak perlu ada lah? Yang tak perlu ada. Saya ada dengar satu stereotype ni. Orang kata apa guna ambil computer science? Sebab sekarang dah ada AI. Macam tu pula. Tu yang pelik kan. Sebab orang yang ambil CS ni juga yang buat AI tu. Ya, betul. Betul. Bukan AI tu buat diri sendiri. Betul-betul. Orang yang generate AI tu budak CS juga. Yang nak repair kerosakan AI tu budak-budak CS juga. Sebenarnya CS sangat demand sekarang. Itu je. Demand sangat-sangat sekarang. Sebab apa? Big data analyst. Apa semua analyst yang pasal sekarang. Science semua memang very high demand. And gaji pun syuk. Ya, betul. Setuju sebab dia orang based on project kan. Ramai je, ada je kawan yang kerja bahagian CS ni kan.
setahun berkali travel, tak tahulah. Tak tahu travel kerja ke travel jalan-jalan. Tapi mas setahun banyak kali lah travel. Macam abang saudara saya, dia habis degree in mechanical engineering. Tapi sekarang dia bekerja in computer engineering. Sebab high demand. High demand, good payment. Dia orang boleh work from home. Betul. Dia orang tak perlu hari-hari ke office. Bestnya. Cuma depends kepada orang kot. Macam saya dulu saya ambil minor multimedia kan, so belajar programming language. So tak ngam lah dengan nak tengok komputer sehari banyak kali tu. Sehari tempoh jam yang panjang kan. Betul. So tak semua orang boleh kerja macam tu lah kan. Tak semua orang boleh hadap laptop. Hadap laptop. Itu orang introvert mungkin okey kot. Ada orang dia nak pergi office, nak bersosial. Jadi tak macam dengan laptop tu tak sakit mata apa semua. Macam saya tak ada, saya kena social. Kerana saya drain energy. Betul sama. Kadang-kadang habis juga social battery tu. Tapi at least kita dah bersosial dengan orang kan. So dah ada something dalam rasa ada kehidupan. Betul. Apa tu touch grass. Rasa hidup kan. Kadang aku ni tak jumpa orang je. Aduh, keluar jumpa orang. Boleh lah duduk saja. Betul. Jadi insyaAllah lah rasa stereotype patut kita buang lah stereotype tu kan. Cuma kalau ada tu kita perbaiki lah stereotype kan. Orang kata tapi walaupun nak tapi dia macam menafikan kan. Macam tak sosial lah. Cumanya mesti semua orang ada stereotype masing-masing. Kan stereotype masing-masing. Tapi saya ada juga. diam-diam je. Betul. Cumanya the good thing yang stereotype kita ambil lah kan. Contoh orang kata kalau macam budak sains ni dia orang macam naik belajar, itu bagusnya dia orang dalam belajar kan. Betul. Luar kelas dia orang perform, dia orang kuat bersukan, dia orang kuat society, MRC semua kan. In fact kau budak citra, dia budak sains, science based kan, maksudnya dia orang bersosial je kan. Presiden Ben. Dia Presiden Citra Science engine juga. Maksudnya dia orang ni cuma dia orang ni nerd waktu dalam belajar je kan. Itu baik sendiri. Yes, itu baiknya dia orang lah. Kalau kita rasa kita ni belajar pun main-main, kita kena ubah lah kan. Kena ubah. So mungkin dalam kelas kita tengok lain. Sebab itulah stereotip ni dia berlaku mungkin itulah sudut pandang seorang guru lain, kawan-kawan lain kan. Sebab dekat Mahalok dia ni baik cakap je lah. Kelas mana ada diam kan. So dia lain-lain stereotip lah. Jadi rasa kita patut ubah benda tu. Betul tak? Jadi ada nasihat ke macam saya host sekarang ni? Tak apa, it's okay. Apa nasihat Batrisha and Afrina untuk kawan-kawan di luar sana? Bagi stereotype ke? Stereotype tu memang tak patut lah lagi-lagi. Macam daripada seorang yang daripada yang kena buang Yuniza tu. Yuniza tu macam dia siapa nak bagi statement yang macam tu, sedangkan dia pun kena buang daripada universiti sendiri. So tak semua orang boleh bagi statement yang sangat controversial macam tu, unless if you dah buat any research ke apa-apa ke, unless you ada experience sendiri. Tapi experience pun tak boleh juga nak cakap. Tak boleh juga. Jadi kalau ada tu just keep it to yourself and ambil apa yang baik dan tinggalkan apa yang buruk. Bacis. Stereotype ni dia memang semua orang ada stereotype, tapi dia tak perlu keluarkan. Positif boleh. Positif punya stereotype tak apa. Macam yang tadi Ustaz cakap lah pasal budak medik ni diorang nerd. Baguslah diorang nerd. Diorang memang dalam bidang tu diorang suka. And setiap orang ada minat sendiri. And kalau course tu orang dia semua tak sama. Orang dia lain-lain, personality lain-lain. So stereotype kena jauhkan lah. Betul. Nak tambah sikit lah untuk stereotype ni. Kalau benda baik tak apa kan, benda baik tak apa. Tapi kalau benda yang tak elok, jangan. Dan kita tak boleh pandang enteng pada mana-mana course pembelajaran. Sebab yang pertamanya minat kita lain-lain. Ya, betul. Dan kebolehan kita lain-lain. Even though kalau kita straight A dalam SPM contoh kan, korang science student SPM straight A, tiba-tiba korang switch to bahasa. Bukan makna korang tak cerdik tau. Korang just A for SPM. Kita nak cemerlang SPM sahaja. And then kita nak continue benda yang kita minat. Betul. Sebabnya kita nak hadap degree 4 tahun. Perjalanan yang sangat panjang. From my experience, ramai juga yang tak sampai ke destinasi. Sebab apa? Salah pilih course kan, salah pilih course. Yes, drop out, ada yang extend, ada menghadapi masalah kesihatan. So
kita meraihkan lah minat masing-masing kan. Nak belajar bahasa, go for it. Kan, minat culinary, go for it. Nak belajar agama, go for it. Minat architecture, go. Tak ada masalah. Yang penting nak belajar, kita belajar betul-betul lah. Betul. So stereotype ambil, yang tak elok, yang baik kita ambil, yang tak elok kita buang. Betul. So rasanya tak ada apa dah nak kongsi untuk hari ni. Korang ada lagi ke? Ada tambah sikit je. Okay, Lepas tu kita macam boleh tutup lah. Yeah. Tambah is kita tak boleh nak stereotype sangat. Tak boleh nak stereotype orang macam tu je. Sebab minat orang lain and itu hidup dia. Kenapa dia punya nak choice. Choice dia. Kenapa kita nak kena Based on others' perspective. Tak perlu lah. tak perlu. Macam biarlah itu hidup dia. Kita just kalau dia buat benda yang negatif, kita just boleh tegur sahaja. Kalau dia buat pengecualian, kita ambil. Macam tu je lah. Okay, itu sahaja untuk episod pada kali ini. Saya First Connect kan? Yes. Saya First Connect episod stereotype dalam kos. Saya dari Upi Afrina dari Kos Encom. Saya Alia Batusha dari Kos Band. Dan Ustaz Amin. Tilawah Department. Yeah. See you for the next series. Bye-bye. Assalamualaikum.